Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita semua dalam rahmat Allah. Hari ni saya nak buat kentang wedges ya. Wedges sendirilah. Kita dah didihkan air, kita dah letakkan garam untuk proses percepatkan air ni mendidih. Kita tutup lah ya. Okey, ini kentang yang saya dah potong macam tu. Tak buang kulit, basuh bersih-bersih, jangan buang kulit, kita potong ya. Okey, kita masukkan kentang ni nanti dalam air. Okey, kita dah masukkan kentang dalam air ni. Untuk cepatkan lagi proses dia masak, kita tutup lah. Kalau bila tutup, proses masak dia cepat. Dalam 3 minit kita dah angkat. Okey. Okey, bila dah naik bau tu, maksudnya itu dah boleh angkat lah ya. Sebabnya kita tutup, proses masak dia cepat. Ini pun lepas ni bila kita dah toskan air dia, kita jangan basuh ya. Maksudnya kentang tu akan masak lah dengan hawa yang panas tu. Okey, kita toskan air dia dulu. Okey, ini kita dah toskan air dia. Biarkan macam tu sehingga dia sejuk lah. Sebab tu kita tak boleh lama sangat lah. Kita rebus dia sebab dia akan masak. Bila dah atas dapur tu, kita dah bau dia tu, bau kentang tu keluar, kita dah boleh angkat. Proses masak akan jadi cepat lah kalau kita tutup. Ya, lepas tu kita biarkan dia sejuk, kering air dia, baru kita salut dengan tepung. Kita goreng. Boleh lah ya. Bila lama sangat kita rebus, sebab dia hawa panas ni akan menyebabkan dia lagi lembut, nanti kita goreng dia akan patah-patah ya. Bila kita rebus tu, kita dah naik bau dia, cepat-cepat kita buka penutup, terus kita tiriskan. Kalau kita tak tutup masa kita rebus tu, dia lambat sikit lah proses dia. Mungkin dalam ambil 5-6-7 minit kan. Bila kita tutup, air dah mendidih, kita letak dalam 3 minit pun dia dah bau kentang tu, terus angkat dan tiriskan. Okey. Okey, ini kita akan salutkan ya. Kentang kita dah rebus tadi, kita salut dengan tepung bestari. Saya campur sikit dengan tepung beras. Okey. Kita salut macam ni ya. Salut macam ni. Lepas tu kita macam ni. Bila dah siap salut tu, kita letak dalam bekas lain. Lepas tu kita goreng lah. Kita goreng dengan api yang sederhana. Tunggu minyak tu betul-betul panas, baru kita goreng. Okey, tunggu dia garing, baru kita terbalikkan. Okey. Okey, ini kita goreng. Siapa yang nak buat simpanan, maksudnya untuk simpan dalam peti ais, kita goreng separuh masak lah. Lepas tu kita tiriskan, sejukkan. Kita boleh simpan dalam plastik, kita boleh bekukan dalam peti ais. Bila kita nak goreng, kita goreng semula lah ya. Proses dia kita ulang-ulang lah sehingga habis kentang kita digoreng. Okey, kalau kita nak simpan dan sedang ni pun dah boleh angkat ya. Kalau kita nak frozen kan, tapi gini kita nak makan teruskan, kita boleh garingkan sikit lah. Okey. Okey, ini hasilnya. Kita dah goreng ya. Dia tak patah sebab kita tak rebus lama sangat ya. Ikut je step yang saya tunjuk, insya-Allah jadi. Okey, siapa yang nak simpan dalam freezer, jangan garing sangat macam ni. Sedang-sedang je. Disejukkan, disimpan dalam freezer. Ni kita nak makan terus, kita buat garing sikit lah. Okey, kita akan teruskan lah menggoreng. Kita dah semua salut dengan tepung, kita akan teruskan lah menggoreng hingga selesai. Nanti kita hidangkan. Okey kawan-kawan, ini dah hasilnya kentang wedges kita. Kita dah goreng, kita hidangkan, letak dengan sos mayonis dan cheesy. Selamat mencuba, memang sangat sedap. Okey, assalamualaikum, terima kasih semua.